Cik hari ni dapat kunci rumah sewa baru. So apa perasaan Cik? Boleh kongsi tak? Perasaan tu ada gembira lah. Masa sekarang ni rumah tu, yang rumah saya duduk sekarang ni, dekat apa ni, dekat Putra Heights tu, ada kerosakan lah. Ada rumah ni saya boleh duduk lah. Puas hati juga pasal rumah ni baru kan. Lepas tu ada 2 bilik air. Lepas tu ada 3 bilik boleh lah. Selesa lah. Cik, jarak dengan lokasi kebakaran jauh lah? Rumah lama tu jarak dia dalam 150 meter lah. Keadaan rumah dia boleh duduk, tapi cuma pintu-pintu semua pecah lah. Dia cermin apa semua tu kan. So, maksudnya sementara rumah tu diganti? Diganti. Alhamdulillah, orang cakap bersyukur lah dapat bantuan rumah macam ni kan. Sebab sekarang ni pun orang cakap nak duduk dekat rumah yang sekarang, macam polis sendiri nyatakan benda tu, orang cakap 50-50 sebab risiko kita dengan orang cakap cermin semua tak ada kan. So dekat situ lah risiko dia. Berapa lama nak tinggal di sini? Sebab boleh extend to 5 years kan? Kemungkinan akan teruskan juga dalam perancangan macam tu lah. Lihat rumah ni kan, puas hati tu macam mana? Puas hati lah sebab rumah dia pun besar kan. So macam sebab kalau ikut macam kalau nak cari rumah yang besar macam ni macam susah kan sekarang. So macam alhamdulillah lah. Bersyukur sangat lah.